RPM 2026-2035. Apa yang kita dapat faham dalam konteks pembangunan insan ataupun kemenjadian murid? Khususnya, yang pertama, adab sebelum ilmu. Pendidikan bermula secara tidak rasmi melalui pembentukan adab dan pelajar tanpa adab akan sukar menyerap ilmu. Betul tak? Yang kedua, 6 aspirasi murid. Memfokuskan kepada kemahiran wibahasa, nilai murni dan melahirkan insan yang sejahtera dan beradab. Seterusnya, taksonomi Bloom dan maruah manusia ataupun human dignity. Tugas pendidik adalah untuk mengangkat harga diri, iaitu maruah murid melalui 3 domain utama, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif ialah ilmu pengetahuan, afektif sikap dan nilai iaitu adab itu sendiri, dan psikologi ataupun psikomotor adalah kemahiran fizikal dan deria halus. Dan seterusnya adalah daya tahan ataupun resilience, yang mana memastikan murid mempunyai daya tahan yang tinggi dalam mendepani cabaran semasa. Itulah yang kita mahukan dalam RPM dalam konteks pembangunan insan kemenjadian murid. Diharap agar ianya dapat direalisasikan dengan sokongan daripada kita semua.